Hari ini aku nak bagi peringatan kepada semua doktor-doktor yang suka buat endoskopi dan juga doktor-doktor yang kerja dekat emergency department dan general practitioner. Kalau pasien tu 40 tahun, ada kencing manis, ada sakit kolesterol tinggi, darah tinggi, sakit perut, pergi dekat dada, engkau orang memang tak boleh bezakan sakit tu sakit jantung ataupun sakit gastrik. Selagi mana tak buat ECG, selagi mana tak buat blood test troponin, kena buat anggapan bahawa pesakit tu, sakit ulu hati dia yang pergi dekat dada, dekat pangkal leher tu adalah sakit jantung. Bukan buat andaian sakit tu sakit gastrik. Walaupun pasien datang jumpa kau, dia cakap aku sakit gastrik doktor, sakit ulu hati. Jangan percaya. Minah ni 40 tahun. Kencing manis ada, darah tinggi ada, kolesterol sampai 8. Sakit ulu hati, sakit dada sampai pangkal leher. Semua test buat termasuk endoskopi tapi troponin tak buat. Korang kena tahu dan kena faham bahawa simptom tu adalah simptom sakit jantung until proven otherwise. Nama blood test tu adalah troponin. Kalau tak getik aja, baca first comment aku ada tulis nama test blood test tu untuk elakkan kita miss salah diagnosis sakit gastrik tetapi sebenarnya adalah sakit serangan jantung.